Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul azim. Kepada sidang pendengar, sidang penonton, ibu bapa, saudara-saudari, muslimi muslimat, mukmini mukminat yang dirahmati Allah sekalian, yang mana petang ini di stesen radio Masjid Sahab setiap harilah, selain pada dia pukul 5 ni kita jemput para ustaz untuk mari beri penerangan dan berkenaan dengan Ramadan Al-Mubarak. Selain pada tu banyak lagi lah tajuk-tajuk untuk bagi shaimin dan shaimat dapat kita bersama mengambil atau mendalami ilmu agama. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan ni, supaya kita berusaha Ramadan kita dengan penuh barakah, dengan penuh rahmat, dengan penuh maghfirah. Dan selain pada itu kita selalu memohon kepada Allah ikun minan nar. Oleh kerana di dalam bulan Ramadan selalulah kita kena ambil tahu berkenaan dengan hukum hakam, syarat sah batal puasa ni, supaya amal ibadat kita, amal taat kita kepada Allah jadi sah. Begitu juga selain pada tu di bulan Ramadan ni kita pakat usaha mendalami ilmu-ilmu sakut paut dengan bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni dia setahun sekali mari kepada kita dalam 12 bulan sebulan ya. Mari kepada kita ni supaya Tuhan nak beri rahmat dan nak beri keampunan dan nak ampunkan segala kesilapan kesalahan yang kita berada di dalam sebulan, di dalam sebelah bulan, di bulan
di bulan-bulan yang kita telah lepas. Beginilah setiap tahun ada satu bulan Ramadan. Kalau sebut kata Ramadan, ialah ada puasa di dalam tu. Sebab inilah yang mana kita baca tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini satu kewajipan di dalam bulan Ramadan ni, ialah wajib kita kena puasa sebagai rukun yang keempat. Maka di antara rukun-rukun Islam, selain pada kita syahadah, kita berpuasa, kita keluar zakat, kita solat, semaya, syahadah, semaya, keluar zakat, naik haji tu dia panggil amal ta'at, amal ibadat bentuk suruhan. Kena buat. Adapun ibadat siam ni, ibadat Ramadan ni, ibadat puasa ni ialah supaya kita jaga daripada tahanan. Tahanan ataupun larangan di dalam sehari, di dalam bulan Ramadan tu, mula daripada keluar fajar hingga jatuh matahari, supaya kita tahan daripada makan minum. Makan minum dia bersetubuh. Selain itu kita tahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Begitu juga barang yang membatalkan pahala puasa. Inilah pertama semalam sudah kita niat. Dah cukup dengan makna kita puasa di sebulan Ramadan dengan niat yang suci bersih. Selain pada tu kita niat setiap malam. Pasti kita kena niat puasa ni setiap malam. Selain pada malam yang pertama semalam tu, maka di hari ini sudah kita mulai dah berpuasa. Sebab itulah supaya kita letak puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu puasa ni dia pertama kali menahan daripada makan minum, menahan daripada syahwat, nafsu syahwat, supaya kita jaga dan segala anggota mata kita, telinga kita, mulut, hidung kita. Selain pada tu syahwat kita, selain pada tu kaki tangan kita. Artinya perkara-perkara yang membatalkan puasa dan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Supaya benar-benar kita nak jadi orang itqun minan nar. Artinya kita nak maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah penting sekali. Puasa ni datang setahun kepada kita untuk memberi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala datang sebulan-bulan Ramadan ni, suruh kita benar-benar kawal jaga. Sebab itulah la'allakum tattaqun. Inilah di antara kita kena usaha dua perkara, iaitu iman dan takwa. Iman kita ni kita kena jagalah. Tidak tepat suci kita, tepat hati kita, supaya iman kita nak jadi melekat. Iman kita nak jadi kukuh. Mana keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni nak benar-benar kita besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah selalulah kita baca Subhanallah, Maha Suci Tuhan. Tuhan ni tidak berserupa. Tuhan Maha Suci, Tuhan tidak berserupa tu tidak. Subhanallah, walhamdulillah, segala puji bagi Tuhan. Gapo sahaja yang kita hari ni nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri, puji yang kita, puji makhluk, semua klik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar.
Selalulah kita ucapkan Allah yang Maha Besar. Begitu kita takbir solat kita, Allahu Akbar, Tuhan yang Maha Besar. Tidak ada dah. Yang besar tu, yang agung tu ialah Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Agung. Inilah dia antara supaya kita mari ambil tahu berkenaan dengan apa ni rukun puasa. Pun walaupun kita tahu dah, supaya kita murajaah faham di dalam kita berpuasa hari-hari ni, supaya kita benar-benar apa ni tahu baik rukun puasa, fardu puasa, syarat-syarat sah puasa, apa ni perkara-perkara yang membatalkan puasa, kita kena tahulah tu. Dan syarat-syarat wajib puasa, ni kita kena tahu. Selain pada tu usia puasa juga. Inilah dia antara sebab di dalam bulan Ramadan kita puasa. Ini dia antaranya. Kemudian rukun puasa tu adanya 3. Rukun puasa ada 3. Yang pertama orang shaim tu, orang puasa, orang yang berpuasa. Orang diri orang ni. Sebab tu jenis orang ni pertamanya mukallaf, dia ni wajib kena puasa. Dan budak atas mumayyiz boleh pada tahu dah cuma suci, digalakkan kepada ayah ibu suruh anak tu belajar puasa. Dan gitu juga semaya umur 7 tahun kita berkecek, kita royak, Allah Ta'ala perintah suruh tu. Tapi manakala umur 10 tahun dia suruh ajar juga. Kalau Allah nak bodeka, nak katakan. Ini di antara Islam ni latih daripada kecil-kecil lagi dalam ingat kepada Allah, buat amal ibadat kepada Allah. Inilah dia antaranya termasuk orang shaim, orang puasa. Sebab tu hari ni orang yang tak puasa saat ni tu pertamanya orang musafir, orang sakit, orang tua. Tu ni harus bagi dia, tapi wajib kena qada. Ada pun orang tua ni tak puasa dah, nak puasa, maka dia boleh tak puasa tapi kena bayar fidyah lah. Ini bagi orang yang tua. Orang sakit begitu juga kena qada. Tapi kalau boleh lek sampai dekat-dekat ke dua marhalah ni, ya tak ada jauh mana lah ni. Sampai bukan sekolah dulu, sampai dengan kapal terbang, dengan kereta. Dulu dia sampai dengan utuh, jalan kaki. Ini benda-benda yang kita boleh buat kaji ni. Sebegitu di antara rukun yang kedua ialah masalahnya niat. Inilah kena niat tiap-tiap malam. Sebab tu niat ni perlulah. Selain pada kita niat semalam dah aku puasa bulan Ramadan ini tahu kerana Allah Ta'ala. Apa tu niat pula saja aku puasa besok hari bulan Ramadan ini tahu kerana Allah Ta'ala. Setiap malam. Maknanya aku puasa bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, aku tak apa juga dah. Termasuk ada fardu lah tu, sebut Ramadan ni ya fardu Ramadan. Niat ni perlu sekali. Sebab itulah lepas kita buka puasa belah-belah nak mari masjid ni, kita niat selalu tak apa. Takut terlupa kara kita nak niat. Lepas kita buka puasa dah, kita niat selalu. Jadi dia ingat semua sepatutnya kita masuk masjid ni lah. Sebab berapa ramai hari ni orang masuk masjid dia tak ada niat tahiyatul masjid, maka pahala tak boleh. Sebab ni lah perlu kepada niat. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ni kita kena sentiasa ingat. Maknanya wiqayah. Wiqayah ni sentiasa jaga kawal diri kita, kerana kita ni duduk di dalam bulan Ramadan. Maka manakala kita ingat kata kita ni berpuasa, jadi mata kita pun tak ada liah sangat lah. Begitu juga mulut kita pun tak ada orang panggil, tak ada cepat sangat lah nak kata ke orang ke, rasa nak marah ke orang ke, nak caci-caci orang ke.
Baik orang pemandu kereta. Ya kadang-kadang biasanya orang pemandu kereta kalau besok tu kata demo litas, demo kejut apa paling orang panggil kadang-kadang kita kata yang tak sedap dengar. Sebab ni bulan Ramadan ni dia tak kena tahap belaka. Tahap belaka baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala maupun kita dengan manusia. Lebih-lebih lagi kita dengan anak bini kita dalam rumah tangga ni pasti kita kena jaga, benar-benar jaga supaya nak jadi ibadat puasa kita tu kamil. Ibadat puasa kita tu boleh pahala. Sebab pahala puasa, pahala baca Quran ni Allah besar sangatlah. Allah tak apa ni Quran akan sendiri nak memberi syafaat. Begitu juga puasa sendiri akan nak beri syafaat. Dan puasa sendiri akan nak beri balasan. Apa ni Allah Ta'ala nak beri balasan bagi orang puasa ni. Wa ana ajizibih. Saya sendirilah akan apa ni Tuhan kata aku sendirilah nak nak beri ganjaran kepada orang-orang puasa. Sebab ni kelebihan puasa ni besar. Dan besar sangatlah. Sebab tu kita puasa dah kita kena jaga. Selain pada tu hak niat ni kita pun tahu belaka dah. Kerana hari ni berapa ramai yang kita rajin duk dengar di dalam media masa tu sentiasa duk royak, duk ulai royak, royak. Bagi orang yang perhati, bagi orang yang duk sentiasa duk dengar tu, maka dia dapat ilmu lah. Sebab tu benar-benar lagu ni kita jagalah. Pertama tadi orang saim, yang keduanya kita kena niat, yang ketiga menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Macam makan, minum, bersetubuh di siang hari. Sebenarnya dulu boleh makan, boleh minum, boleh bersetubuh, tapi Tuhan nak test kita ni. Nak test nafsu kita ni boleh tahan ke tak? Boleh jaga, boleh kawal ke tak? Kalau kita ada sini, sebab puasa tak serupa dengan ibadat-ibadat semaya, ibadat zakat, ibadat naik haji. Hak betul buat, kena buat. Adapun puasa ni kena tahan. Apa artinya siang malam kita ni, siang hari kita kena tahan, jangan buat hak dia larang tu. Tapi malam diperintah pula suruh kita tambah amalan ibadat seperti semaya tarawih. Semaya tarawih, sebab itulah sebaik-baik kita semaya tarawih ni di masjid. Apa tu kita semaya di masjid sebaik pula semaya wis cukup sekali dengan takbir. Tubik sekali dengan takbir seperti orang yang semaya penuh malam semalam ni. Ini pahala besar bagi orang yang tubik semaya tu sekali dengan takbir. Sebenarnya tak lama mana sekali, sejak lebih-lebih ya. Tapi oleh kerana nafsu kita ni. Sebab tu puasa ni nak didik. Sebab kita nak didik pendidikan jiwa kita sebagai sebuah madrasah. Nak didik jiwa kita nak jadi patuh. Inilah. Bukan sekadar kata makan saja, tak minum, tidak bersetubuh. Cumanya Tuhan nak proses hawa nafsu kita tu. Hawa nafsu malah, nafsu tak cekak, nafsu tak siwak hak molek, nafsu tak cari hak molek-molek, hak yang memberi keuntungan kepada kita. Ia tak ada situ. Sebab inilah Ramadan ni seseorang supaya nak basuh nafsu syahwah kita supaya menjadi tupu. We ingat katanya kita dapat mempertahan. Baik makan minum kita, baik nafsu segala nafsu kita, baik nafsu mata kita dah tengok benda-benda yang ditegak. Begitu juga telinga kita perkara-perkara yang diharam. Begitu juga mulut-mulut kita daripada perkataan-perkataan yang merusakkan orang, memburukkan orang. Selain pada tu, suruh dijagakan juga kaki tangan kita. Sebab itulah di dalam bulan Ramadan ni, hak besar sekalinya ialah dua perkara. Yang pertamanya suruh kita ada sifat jihad.
Jihad fi sabilillah. Jihad ni maknanya kita perah tenaga kita semua, habis semua pada buat taat kepada Allah. Jadi sebenarnya jihad ni adalah 14 bab jihad. 14 bab jihad. Tapi selain pada jihad yang Ramadan ni, jihad kita panggil mujahadah. Kena bersungguh dalam kita mempertahankan hawa nafsu kita. Boleh kita tinggal, boleh kita tak buat, kerana kita nak jaga benda-benda lagu ni. Tuhan beri ganjaran maghfirah dan beri keampunan segala dosa-dosa dan beri syurga pula. Tak ada lah sebut kata Tuhan beri syurga, tak ada lah. Sebab apa kita di dunia ni selalulah ayat-ayat Quran dua ayat dan Allah ciptakan kita ni sebagai nak uji, tengok. Kehidupan kita ni nak uji, tengok di antara kita siapa yang buat kebaikan, siapa yang buat hak molek. Sebab itulah suruh kita jaga daripada makan minum kita, daripada perkara-perkara teguhan dia, daripada perkara yang haram. Sebab apa lebih-lebih keadaan sekarang ni makan banyak haram. Lepas tu ada halal tak apa, kalau tak ada halal. Sebab tu lah ni duk tubik dalam TikTok, benda ni haram, benda ni halal, segala burung, segala binatang, segala benda-benda yang duduk dalam satu ada halal, ada haram. Sebab kau berisak atas hari dia jual supaya nak umat Islam hari ni hidup beromok dengan perkara-perkara yang tidak dihalal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu tempat kilat dia awak mana. Sebab itulah bagi orang yang tahu hari ni tubik dalam TikTok, ni benda sekut-sekut ni halal makan, benda ni tak halal. Bukan katanya sekut halal belaka. Bukan kata semua makan ni belaka. Sebab pola ni banyak tiru. Telur buat plastik, daging ayam, daging boleh buat plastik. Banyaklah hari ni kalau kita rajin duk tengok akan bertemu tayangan media masa kepada kita supaya kita sentiasa ambil tahu berkenaan perkara ni haram, perkara ni boleh, halal. Sebab tu dalam kehidupan kita kena tahu mana halal, mana haram. Kita sebagai orang muslimah maka kena tahulah benda lagu ni bukan sekadar boleh makan belaka. Bukan semua hak yang kita, hak orang buat tu boleh makan belaka. Inilah benda-benda di dalam bulan Ramadan ni, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan suruh kita kawal, jaga daripada nafsu kita. Tak ni masalah jihad. Jihad ni makna kita perah sungguh dan perah semoti dalam kita jangan buat perkara lari-lari dengan Allah, dan kita jihad semoti buat perkara yang Allah Ta'ala perintah, buat taat, buat ibadat ni kita buat menjadi semoti. Sebab itulah selain pada jihad tu ialah sabar. Yang kena kita takut ke situ, kena berani dan kita sabar pula. Sebab sabar ni dalam Quran 90 kali tu ayat sabar. Dan benda sabar ni lah ganjaran pahala tu tak ayat. Serupa puasa jugalah. Inilah tujuan kita orang Islam hari ni di dalam bulan Ramadan ni, orang panggil bulan nak mujahadah, bulan benar-benar kita nak cari pahala, maghfirah dan itqam minan nar. Aduh nak sini, mana kalau kita jadi orang bersih, suci bersih, Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita dengan melalui kita puasa, dengan bersiam, dengan melalui qiyam. Sehari kita puasa, malam kita beribadat, maka Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa. Sebab itulah masalah puasa dan mendirikan malam ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Jadi setengah ulama kata dosa-dosa kecil saja, setengah ulama kata tak, dosa-dosa besar pun Tuhan berkurang. Kata apa dah?
Kita tak ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni masa sentiasa kalau kita hidup buat, akhir jadi besar juga. Inilah di antara bulan Ramadan, sebulan 20, 30 atau 29 yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, dan supaya kita benar-benar kita puasa. Kerana puasa ni dengan maknanya imsak. Duk ayat sahih menahankan daripada minat ta'am wasyarab wan nikah taqarruban ila Allah Ta'ala. Tujuannya kita mempertahankan daripada makan, minum dan nikah ni masalah jima setubuh. Tujuan untuk kita nak dekat taqarrub ila Allah. Tujuan kita nak dekat kepada Allah, berarti kita batal larang kita tak buat ni kerana kita ikut perintah Tuhan. Amalan dia suruh pula, kita buat. Inilah dia antara jihad, panggil mujahadah. Dan mujahadah kita, patu sabar kita dalam malam ni, sabar dah makan, patu sabar malam pula pergi semaya. Allah bukan mudah-mudah. Dan lepas makan kenyang perut, sebab itulah digalakkan kepada kita jangan kita penuhkan perut. Dari dalam pada puasa jangan berasa ingin berlaku, nak makan berlaku, makan kodal lapar dulu. Dan lepas tu kita pergi ibadat, klik mari makan penuh pun tak apa dah. Tu pun tidak digalakkan kita penuh sangat. Supaya apa? Kita bubuh ala qadar dan kita nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perlu kita guna akal fikiran. Di dalam bulan Ramadan ni perlu kita guna akal fikiran. Jangan kita turut syahwat hawa nafsu kita. Kita guna akal kita, minda kita ni supaya nak jadi amal ibadat kita tu sempurna semati. Sebab itulah bukan sebagai orang puasa siang hari, malam kita beribadat kepada Allah. Sebab itulah ibadat puasa malam ni bukanlah sekadar semaya tarawih saja. Selain pada semaya tarawih, semaya witir pula. Lepas tu dia antara pula semaya semaya tahajud sebelum tu, lepas kita sahur tu. Sebab itulah kita kena tahu digalakkan awal kita buka puasa dan digalakkan kita pelawatkan makan sahur. Dan digalakkan kita sebelum malam ni suruh baca Quran. Baik kita baca Quran ataupun kalau di masjid, kalau kita tadarus buat halqah ke, selain pada tu kita mari baca Quran dengan melalui baca Quran dengan melalui kajian makna ratib tadabbur Al-Quran. Itu ni penyusunan kita lah. Dan sebab tu di dalam bulan Ramadan ni suruh banyak baca Quran. Sebab setiap yang kita baca Quran tu, satu huruf, satu hasanah. Satu hasanah digandakan 10 hasanah pula. Sebab tu kelebihan bagi orang baca Quran ni sangat besar. Kerana Quran dan puasa ni lah akan memberi syafaat kita di akhirat nanti. Quran dengan puasa ni akan memberi syafaat, akan memberi bantuan tolong kepada kita sikit lagi. Pada masa sikit lagi ni tak ada sekarang habuk. Walau sahalai daun pun tak ada. Mana mumung aku lah. Sebab ni lah ahli ulama sentiasa duk royak beritahu kepada kita ni supaya sentiasa kita beringatnya takwa. Iman takwa. Iman ni kepercayaan kita supaya hati kita menjadi bersih semua. Menjadi bersih semua hati kita. Bersih dada kita buat amal ibadat kepada Tuhan, makna ikhlas. Selain pada bersih daripada makanan kita, tidak bercampur dengan harta halal, harta haram. Ini dia antaranya. Selain pada tu perintah-perintah Allah, hak wajib, hak sunat, baik kita panggil sunat muakkadah. Sebab tu di dalam bulan Ramadan kita boleh buat berlaku. Selain pada kita zikir,
Zikir, banyak zikir. Berselawat pada Nabi, berdoa, beristighfar. Macam hari ni, kalau kita rajin buka doa-doa al-anbiya, doa-doa nubuwah, banyak. Begitu juga hari ni, di dalam bulan Ramadan ni kita kena cari. Kita kena cari supaya awak rana kita tafakuh diri kita ni, sentiasa kita tafakuh, belajar nak berdamping taqarrub ila Allah. Dengan melalui kita buat taat, buat ibadat. Sebab itulah cuba kita usaha hari ni, dan siang hari kita puasa dah, malam nak buat lagu mana nak jadi mulazamah, istimrar solat tarawih kita di masjid. Lepas tu semaya pula keluar sekali dengan email. Selain pada tu, solat 5 waktu Jumaat ni nak buat rana, boleh kita semaya di Jumaat. Bapa ni semaya Jumaat semua. Kerana ganjaran bukan 27 dah. 27 tu bagi orang yang beribadah, tapi dia ada bulan Ramadan. Perkara ganda tu bertambah ganda tidak tahu. Banyak mana di dalam bulan Ramadan. Buat sunat boleh hak wajib. Sebab tu semaya Jumaat kita usahakanlah jadi boleh semaya Jumaat semua. Semaya tarawih. Selain pada tu kita boleh semaya tambah lagi. Sebab doa-doa dari semaya kita tak nak tambah. Banyak doa-doa, lebih-lebih lagi kita ni berdoa kepada ayah ibu kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Banyaklah. Selain pada kita tak pandai bahasa Arab, ya Allah ya Tuhan, kamu ampunkanlah dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Hak inilah nak cari anak yang soleh solihah ni, sentiasa anak-anak, baik anak jati anak tina, sentiasa membasuhkan lidah, berdoa bagi diri dia, anak bini dia, dan ayah ibu dia hak pergi dulu, adik-beradik dia. Supaya apa? Di dalam bulan Ramadan ni Tuhan sangat-sangat makbul segala permohonan hamba dia. Sebab itulah di dalam bulan Ramadan ni, sebab tu bulan Ramadan ni kita tahu mula daripada min tulu'il fajar ila ghurubis syam. Lepas tu puasa ni mula daripada keluar fajar, azan tu, azan subuh tu mula masuk. Sebab itulah di masjid kita ni dia ada perakat dulu. Dia goyak kata nak sampai sahur ni, nak masuk sahur ni ada 10 minit lagi. Nak habis sahur, nak habis nak masuk nak habis nak masuk fajar ni lebih kurang 10 minit lagi. Maka beritahulah kepada makmum-makmum semua supaya janganlah lakoh takut kita masuk pergi makan sahur di dalam Ramadan. Inilah perlu kita ada jefrain ke handphone kita ke telefon ke. Hari ni kita cara usaha lah. Sebab apa kita duduk dalam wiqayah sama, duduk di dalam ittaqillah. Maknanya sentiasa kita beringat, kawal, jaga. Dan di dalam sebulan bulan Ramadan ni nak usaha boleh pahala sebanyak mungkin. Lepas tu jadi niat kita jadi ikhlas mati. Sebab tu di antara gapo dia kita kena syarat-syarat siam Ramadan ni. Syarat siam Ramadan ni di antaranya kena orang Islam, tak wajib orang kafir. Orang Islam, orang Muslim, orang Muslimah. Orang kafir tak wajib. Sehingga dia masuk Islam. Sebab itulah hari ni berapa ramai orang-orang yang bukan Islam heran. Berokok boleh dia kata orang Islam ni. Ada orang-orang bukan Islam ni cuba nak berokok, dia berokok tengok. Tapi dia duduk boleh juga, dia kata boleh duduk. Tapi gitu. Tapi orang Islam ni kata siapa sebulan 30 hari ni berokok boleh. Sebab itulah dia antara hikmat
hikmat puasa ni lahir pada tu Allah nak buaikan daripada penyakit-penyakit kencing manis, nak buai daripada lemuk-lemuk yang ada di dalam orang. Selain pada tu apa ni, nak basuh perut besar kita ni. Perut besar kita ni duk isi hari-hari nak basuh sini dengan melalui orang timbang yang berat. Maka kadang-kadang puasa ni akan turun 5 kilo. Turun, kadang-kadang turun hasil daripada puasa. Lepas tu setengah-setengah orang kecil manis akan hilang dengan sendiri. Duk makan obat, kadang-kadang tak kena makan obat. Lepas tu apa dia istimrar, mulazamah dia tu jaga makan ni. Sebab apa makan ni yang penyakit. Makan banyak tak boleh juga, makan kurang pun tak boleh juga, kurang vitamin. Tapi begitulah manusia ni, dia pesen dia. Sebab apa manusia ni tingkat-tingkat daripada bayi, daripada kanak-kanak, daripada bayi, lepas tu pergi ke budak, pergi kepada orang dewasa, pergi kepada orang tua, lepas tu pergi kepada orang tua nak pergi sekarang lah. Beginilah hidupnya. Sebab tu duit dia cuba kita fikir mari. Cuba kita tengoklah orang dulu, pergi dulu pada kita. Berapa ramai dah pergi. Gitulah hidup ni. Sebab itulah sebulan di dalam bulan Ramadan ni dah kita usahakanlah. Yang seterusnya kena ada akal. Orang nak puasa ni kena berakal. Maka tak wajiblah kat bagi orang majnun, orang kesok, orang pering, hatta pitai sepanjang masa tak boleh. Pagi tu juga mabuk sepetal-petal tak apa. Kalau mabuk mari sepanjang tak boleh juga. Kerana dia duduk melalai. Lepas tu hak duduk mabuk, hak pesing, hak mabuk tu ada orang tu. Sebab itulah kalau mabuk dengan tak semayang, mabuk dengan tak puasa, kena qada pula sikit lagi. Umur balik dah. Lepas tu kita tak ada puasa, kita tak semayang. Sebab itulah berapa ramai hari ni orang tak semayang pun ramai lagi, orang tak puasa pun berapa ramai lagi. Ada kata mereka ni tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia tak takut ni susah juga. Tak ada ittaqullah, tak ada takwa kepada Tuhan. Orang kita ni dia tak ada ingat gapo nanti tua, waktu bokok baru ingat apa lagi dah. Allah, sebab tu cuba kita perhati sekarang ni zaman hari ni, zaman orang panggil zaman nubuah lepas kita 10 tahun. Dan zaman Khulafa Ar-Rasyidin 30 tahun lepas kita. Dan zaman Mulkan Adhan, zaman Mulkan Adhan ni lebih kurang maknanya 1342 tahun lepas tu. Lepas tu Mulkan Jabriyan, bagaimana yang kita tengok di akhir-akhir yang ni, orang-orang umur masa saya ni dah lah. Dunia duk jadi bagaimana negara-negara raksasa sekarang lah ni duk rusak. Duk rusak pemerintah negara-negara Arab, negara-negara Islam hari ni. Berapa negara dia proses menjadi susah. Tempat kita, orang Islam kita hidup ngaji macam di Libya, macam di Iraq, macam di Suria, macam di Lebanon, macam di Sudan, macam di Somal, khususnya di Palestin tak ada bergaduh-gaduh. Selain pada tu bukan sikit lah. Kita pakai Kashmir, Afghanistan. Hari ni pemerintah hari panggil Mulkan Jabriyan ni, Allah. Tapi kita ni duduk di fasa yang ke-5. Fasa yang ke-5 ialah fasa nak keluar Imam Mahdi. Sebab tu kalau kita duduk dengar penceramah hari ni, sentiasa duduk kecek masalah apa ni, kedudukan zaman sekarang lah ni. Sebab zaman sekarang ni zaman yang haru-haru, zaman kacau bilau. Zaman kacau bilau, haru-haru dia. Siapa kita tengok lah, dan negara raksasa sekarang lah ni, kadang-kadang duk main catur mereka kuasa besar ni.
Orang kita duduk belajar macam kita duduk ngaji agama di negara Libya, di Iraq, di Lebanon, di Suria. Sekarang lah ni banyak mana dah umat-umat Islam dibunuh, dimati, dikhianat, berbagai-bagai kita dengar hari ni tu. Sebab zaman sekarang ni zaman fasa yang ke-5 nak keluar Imam Mahdi dah. Sebab tu sebelum nak keluar Imam Mahdi sebagai dajjal dan pembohongan, penipuan, haru biru, kacau bilau, hari ni berbagai-bagai, hatta masyarakat kita sendiri ni penyakit, berbagai-bagai penyakit dah ni. Sebab itulah kita ni sedang berada di dalam bulan Ramadan, dan marilah kita buat perhatian perkembangan perubahan masa hari ni. Nak kita renung fikir supaya kita berada di dalam bulan Ramadan ni benar-benar termasuk Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Dan lepas tu banyak doa bagi saudara kita dan saudara mara kita, orang-orang Islam yang kena dinyanyai, dizalimi, dicerobohi, dikhianati, berbagai-bagai hari ni. Sebab inilah selalu kita memohon doa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemenangan dan bantukanlah mereka, berilah kejayaan. Supaya sentiasa kata kita walaupun tak boleh bantu dengan duit pitik, tapi kita bantu dengan doa. Inilah di antaranya. Yang kedua, yang ketiganya kena buluh. Buluh ni siapa umur. Sebab tu walau budak dan tak apa umur lah tu kita boleh ajar dan latih anak-anak kita. Pertama kali semaya. Kalau puasa ni kalau tak siapa belajar puasa sekat hari ke dulu. Tapi kalau dia balik dah, lah ni budak banyak. Ya budak lah ni, budak kalau jaga budak lelaki perempuan lah ni, budak perempuan 9 tahun dia mari dah. Budak yatim biasanya 12 tahun, 13 tahun, kadang-kadang dia mimpi dah. Kalau tanya budak mimpi dah, siapa umur dah. Ini kita kena suruh. Tetapi budak-budak lah ni kerana duk jadi banyak pemikiran, duk dengan terasa, duk dengan handphone, jadi kadang-kadang nampak bengong pemikiran dia. Koyak tak dengar, ajar tak turut, dan ngaji payah reti. Ini tak apa nak buat lah. Sebab itulah boleh jadi kerana dia ni akal tak cukup sepenuh lagi. Sebab itulah kita ayah ibu ni kita jangan gaduh. Jangan gaduh kata anak gitu gini, jangan. Sebab kok suasana duk jadi kucak kacir sekarang ni. Jadi budak-budak kecil ni pandai dah, tengok kali pandai dah susu, pandai dah berapa. Jadi kalau kita tengok semua kemajuan hari ni, mula daripada digital AI hari ni, robot sekarang lah ni boleh buat belakang dah. Bohong-bohongan boleh buat belakang dah. Sebab tu kita selain pada kita dah ambil tahu berkenaan dengan agama ni, kita kena buat kajian suasana dunia ni ke apa dia berlaku. Sebab apa nak pergi kepada email kita, email terpuas kita ni. Jadi khotipi, kau tak uak, kau lemuk. Inilah di antaranya. Yang keseluruhnya ialah kita kudrah al-saum, kuasa bagi orang puasa. Artinya wajiblah. Dan maknanya orang puasa ni wajib dia puasa, bagi orang yang tak puasa boleh. Umpama kita kata dia ni sapi tak buat nak puasa, boleh harus bagi dia, tak kena qada lah. Begitu juga orang sakit dan nak puasa tak boleh, uzur, dia kena qada sikit lagi. Ada pun orang tua tak boleh puasa, dan semata-mata tua tak buat nak qada pun tak boleh nak puasa, kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah secukup sehari. Inilah di antaranya. Kita kena tahu kita orang Islam ni, kalau kita tak puasa dan orang tua tak ada harapan sembuh puasa kita ni, kena bayar fidyah lah. Selain pada kafarah. Kafarah ni
orang yang berlaku jimuk setubuh di dalam bulan Ramadan ni. Kau ni kalau sengelai pun kena baik, kena apa ni, kena bayar dengan puasa, kena apa ni, kena merdeka seorang hamba. Dia kena puasa 2 bulan turut-turut. Kalau tak puasa, kedua-dua tu tak puasa, boleh kena bayar 20 orang miskin. Baik pakaian ke atau makan ni ke. Inilah apa ni, kafarah dia tu sangat berat bagi orang yang bagi orang yang bersetubuh isteri di siang hari ni. Sebab itulah kadang-kadang masyarakat kita hari ni boleh puasa pun menikah juga. Tu takut terlupa tu ya. Dia kadang-kadang boleh puasa tapi tak nikah juga, macam-macam lah. Ini keadaan dunia anda ni. Boleh tak nikah? Boleh. Tapi kalau dia pun tak jaga, takut terlupa, takut gapo pula. Maklumlah. Nafsu hari ni puasa ni nak tahan nafsu syahwat kita, baik syahwat makan minum dan syahwat apa sing syahwat apa sing tubuh tu. Dia nak jaga sini, kita boleh tahan ke tak? Boleh jaga ke tak? Sedangkan dulu dia halal boleh. Tapi nak tengok kata kita ni boleh tak? Sebab itulah amrun bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Benda suruh dan benda larang. Dan benda suruh, benda larang. Kalau kita ada dua perkara ni, amrun bil ma'ruf wa nahyul munkar, dalam diri kita selamat. Sebab tu ayat-ayat wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Ada kamu dan sebagai orang pendakwah royak apa hak Tuhan perintah suruh dan apa hak Tuhan perintah larang. Inilah di antaranya. Yang seterusnya ialah tamyiz. Tamyiz ni tadi hak buluh. Ni tamyiz. Budak ni, kalau budak kecil ni tak tahu kalau habuk cemai cuci, tak sah lah puasa. Tapi jarang lah. Kalau dia jadi budak tahu cemai cuci dah, tu boleh dia nak puasa. Tapi kalau dia tak saya puasa, tak ada gapo lah, budak lagi. Tapi dia tahu cuma cuci, pandai basuh berok sendiri, pandai basuh kecil sendiri. Pandai beza cuma cuci dia. Yang keseterusnya inqita' damul haid. Bagi orang tino ni habis haid. Dia tak ada haid lah, berarti wajib dia puasa. Kalau dia datang haid, tak ada apa dia buka. Begitu juga dia beranak nifas. Biasanya orang tino ni tempat kelemahan dia ni di segi ibadat ni, kerana ni dalam sebulan tu ada tempat cuti dia. Kita orang jantan tak ada cuti, tapi orang Tino ada cuti seminggu. Dan dalam sebulan seminggu cuti. Tapi bagi dia kalau nak pahala juga, dia ada niat. Dia tak puasa ni kerana mengikut perintah Tuhan, tak boleh puasa. Kalau dia pahala, boleh sepuluh pahala jugalah. Inilah perlu kepada an-niyat. Al-amal bin niyat. Kita tak puasa ni kerana Tuhan larang kita tak boleh puasa. Teguh kita puasa kerana kita mari cuma. Sebab itulah dalam agama ni kita kena tahu hukum hakam agama, barulah kita hasil pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga nifas. Nifas ni bagi orang yang beranak. Sebab tu beranak ni kadang-kadang satu lahzah, sebanyak-banyak 20 hari, sebalik-baliknya 40 hari. Panjang orang Tino ni. Sebab itulah orang Tino ni dia bimbinglah tempat kandungan kanak-kanak, tempat kanak. Sebab tu hari dia tak ada, kat orang jantan tak. Amat ni dalam Islam ni suruh orang jantan, suruh ada apa ni, kesian belah kepada orang Tino di sini. Orang Tino marihi, orang Tino nifah, kerana beranak, kerana apa tu, inilah dia antara sebab-sebab dia kekurangan amal ibadat bagi orang Tino. Yang keseterusnya ialah niat tiap-tiap malam. Ni wajib kita niat tiap-tiap malam. Niat lah. Kita kena niat, ni wajib kena niat tiap-tiap malam. Wajib kena niat tiap-tiap malam.
Jangan terlupa lah. Ni sampai itulah royak tadi. Setiap lepas kita buka puasa, kita ingat haniah selalu kau tak puasa ni. Atau bila-bila kita nak pergi ke masjid. Itulah dia antaranya. Kemudian tadi perkara sunat ni banyaklah. Di antara sunat puasa ni kita tak akhir makan sahur. Dan kita cepat segera buka puasa. Lepas tu kalau ada berlaku perkelahian sesama kita kata aku ni puasa. Kita puasa, jaga daripada perkataan yang rafas, kata-kata yang keji. Sunat kita jaga dah. Selain pada tu banyak di antaranya suruh kita banyak sedekah di dalam bulan Ramadan. Suruh kita buka puasa dengan buah rotak, tak ada rotak, buah tamar, tak ada buah tamar dengan air sejuk. Selain pada tu suruh kita orang panggil banyak sedekah selain pada majlis buka puasa. Sebab itulah di masjid kita hari ini yang majlis buka puasa ada setiap hari. Dan setiap hari kita cedek lah ratus ke atas tu. Sebab tu tengok suasana orang mari lah. Kalau orang mari banyak mana, kata kita kata hari ni orang mari ramai, kita cedek banyak sikit. Tapi biasa tempat kita ni 100 lebih dah. Setiap petai tu 100 lebih. Untuk nak bantu kepada orang-orang yang susah-susah. Dan sekiranya kalau makmum yang berada di kawasan masjid kita mari nak buka puasa di masjid supaya boleh semaya maghrib Jumaat ni, boleh mari, tak ada gapo dah. Tak ada gapo. Sebab biasanya majlis buka puasa kita cukup. Cukup. Sebab itulah ala pada lah. Buah tambah tu tak putus. Nasi dengan lauk tu boleh pakai belakang. Sebab itulah kita berharaplah kepada sidang pendengar berasa mari nak buka puasa di masjid lah, boleh, tak ada gapo lah. Lepas tu majlis buka puasa ni, kalau siapa demo nak buat majlis buka puasa pada masjid besar nanti, boleh mari bubuh dalam peti-peti khairat hak majlis buka puasa. Dia ada peti khas untuk majlis buka puasa. Jangan buku kursi ya, kalau maklumlah di masjid besar ni dia ada peti-peti banyak. Peti terimeh, maya terawih pun ada. Dan peti hak masjid pun ada, peti untuk tolong anak yatim pun ada, peti untuk pakai miskin pun ada. Ni hak ni boleh kita bantu tolong orang. Dan sebab itulah masalah masjid-masjid ni dia boleh buat kegiatan selain pada baru-baru ni kita buat bagi kepada orang pikan di dalam kedalaman ni. Orang pikan lebih kurang 50 orang lebih. Selain pada tu kita sikit lagi dekat raya ni kita bagi kepada anak-anak yatim lebih kurang dalam 70 orang lebih. Selain pada tu kita berusaha sekarang ni pungut zakat untuk bagi kepada fakir miskin lebih kurang dalam kakak 700. Dan 700 orang lebih dah tina yatim, laki-laki perempuan. Tak ada putih nama. Putih nama bagi orang yang berada di dalam kawasan kedalaman ni. Sebab tu bagi makmum yang ada di dalam kedalaman ni lah boleh terima. Ada pun orang lain tak ada terima lah. Dulu kita terima belaka dulu, tapi oleh kerana Allah ni ramai dah. Begitu juga anak-anak yatim dulu ramai dulu kemari ikut tanim. Dan mari ikut setengah tu adalah ni, jadi kita buat untuk orang makmum di dalam kedalaman. Tapi makmum hak masjid saya. Sebab masjid banyak lah ni kan. Dan masjid Caru, masjid Caru luar, muda. Dia banyak masjid. Sebab ni masjid dia ada makmum dia. Maka makmum dia lah. Terhibir tu khatib tu bila nak kemakan dia usaha awak kerana kegiatan bagi bantuan kepada makmum-makmum dia. Tak ada pun masjid besar ni lah apa nak mari kita buat ni. Jadi untuk makmum masjid besar penduduk masjid besar barulah kita boleh bagi. Baik orang pikan, baik anak yatim, baik fakir miskin.
Jadi kalau hari ni kita tengok keadaan tempat kita merusuk ekonomi. Orang banyak susah, jualan tak laku, barang pun terlampau naik, barang-barang pun pakat ikut jual tinggi belakang. Kerana minyak naik, emas naik. Inilah kadang-kadang orang kita duk jual hari ni sekolah ni lah dia duk jual ni 2-3 hari seminggu ya. Lepas tu kurang. Kurang jualan. Hari ni bukan sekolah dulu dah lah. Dulu orang nak makan sedap. Sebab tu lah kalau kita fikir Ramadan ni nak sedap setara mana. Jangan duk turut nafsu sangat. Sebab Ramadan ni nak menahankan nafsu. Pak kita hari ni duk ikut nafsu pula dah. Sebab itulah banyak kalau kita tengok beli akhir tak makan juga. Inilah orang yang kata nafsu. Inilah dia antara kalau kita faham Ramadan ni nak teh kita supaya masuk iman, masuk takwa. Lepas tu ibadat kita menjadi berkekalan. Mulazamah sentiasa. Bukanlah sekadar kata boleh Ramadan ni tak, lepas Ramadan pun kita buat macam biasa. Selain pada tu you nak perak pagi nak tahan daripada PA perangai kita, tikah laku kita, PA perangai kita tu nak jadi orang-orang yang mikir. Akhlak baik, tutur kata baik, muamalah baik. Sebab tu dalam Islam hari ni kita tengok di segi sosial kan, dan suruh zakat, suruh bantu, suruh tolong kepada orang-orang fakir miskin kan, suruh banyak sedekah. Ya dah ini masalah masyarakat. Lebih-lebih lagi hari ni berapa ramai orang tina uzur, orang tina tua tak ada kerja. Maklumlah ada-kadang anak tak ada susah, kita boleh bantu jiran kita ramai hari ni kan. Tak ada beras, usaha lagi beras. Cuba kita usaha tengoklah. Di antara ramai hari ni kawan-kawan ibu kita ni tak ada susah cari makan. Kadang-kadang pergi cucu atik, pergi anak yatim atik. Banyak tempat kita hari ni bukan seperti dulu lah. Kita tengok pakai ada sekarang lah ni, perkembangan masyarakat sekarang ni bukan seperti dulu dah. Perubah hari ni Allah uzur sangat dari segi ekonomi. Dan sebab tu jiran tetangga kita tak ada beras, usahakanlah. Dan kalau sekadar kita kata nak beli telur, beli berapa, boleh lah. Hari ni malulah manusia kau menambah. Pemuda-pemudi pun bertambah ramai. Tempat kita ni tak apa, banyak lagi makan ni. Tapi tempat demo teruk. Tempat demo ni teruk. Tak sampai jauh lah pergi Palestin sudah tengok. Bong hari-hari tak ada rumah, duduk dalam kemah. Air hujan sejuk kok ni. Banyak sana. Banyak sangat mereka hari ni sobat dalam hidup. Mempertahankan, nak mempertahankan masalah Palestin tu, masalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa tu. Sebab itulah kita hari ni buat apa duk kacau minta doa, minta tu. Dan kadang-kadang kita kena kenang saudara kita susah payah. Tak ada nak makan. Dan mati kerana lapar, mati kerana sakit, mati kerana tu, kerana ni. Lalu berbagai-bagai kita duk dengar hari ni. Dan dunia sekarang ni, dunia hari ni banyak berdoa. Dan dulu tak ada sekadar duk rapah Palestin ya. Hari ni rapah belakang. Rapah dia ambil tengah malam buta, dia ambil presiden. Venezuela tu. Di Venezuela tu. Dia ambil bondo tengah malam. Rapah minyak, rapah apa. Lah ni tak kira. Lepas tu dia antaranya Greenland. Selain pada tu banyak lah. Sebab tu lah dia antara learning. Kita takut menjadi peperangan. Peperangan orang ni pakat dukung. Boleh jadi di Palestin, dan boleh jadi di Taiwan, boleh jadi di Greenland. Dan sebab apa? Keadaan itu jadi belakang ni. Ada jadi peperangan dunia yang ketiga susah lah.
Dan rakyat 7 miliar habis mati kena atom, kena bom nuklear ni tak habis. Dan demo hak hidup tu hak lagi hidup bawah tanah. Tu ya. Kita sikit je akak acun pun habis pada duk bau tu. Inilah dia antaranya kita pakat duk minta jauh berlaku peperangan dunia yang ketiga, minta jauh daripada balak dan jauh daripada fahsya munkar. Sebab apa hari ni perkembangan masyarakat bukan seperti dulu. Muda-mudi hari ni pak mabuk, budak-budak wanita kita jadi tak molek, tak juru peramal, tak ada riswah pun, tak ada rebok pun bertabur-tabur sekarang ni. Inilah keadaan dunia dia jadi lagu ni. Perlulah kita mari renung fikir, pakak-pakak kita jaga, pakak-pakak kita mengingat nak buat rana, nak pergi kemas email, nak pergi kemas takwa. Itulah sahaja di petang ni. InsyaAllah lah kita pakak ikut setiap petang je daripada pukul 5 petang hingga pukul 6. Dan di stesen radio ni kita buat giliran daripada para ustaz untuk mari berkecek agama berkenaan dengan Ramadan. Selain pada Ramadan, banyaklah kata-kata nasihat supaya kita sentiasa mengikuti dan dengan nasihat-nasihat, kata-kata yang manfaat, kata-kata yang memberi faedah. Rasanya cukuplah setakat ini dulu. Sekiranya terkasar, tersinggung, tersalah, terlacak, mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.